الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala: hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, jaga lidahmu. Jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, yakni golongan ulama, dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu. Dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu atas mereka, ke atas mereka. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang, sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan akan manusia, yakni memecah belah persatuan mereka, maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan nasyitati nashta. Maksudnya demi yang mencari akan carikan. Surah An-Nazi'at ayat 2. Apakah engkau ketahui wahai Muaz, siapakah yang mencari itu? Muaz bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang. Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat dari seksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Muaz, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu.
dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan dan dengan tujuan supaya pandai bercakap. Kerana orang awam, yakni orang yang tidak berilmu, adalah agak lebih jauh dari perangai-perangai yang jahat. Dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik. Yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang dapat membawa engkau supaya berhati-hati dari segala yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Ataukah yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang yang bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takbur, riya, hasad, ujub, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang yang binasa. Dan ketahui olehmu bahawa 3 perkara ini, yakni hasad, riya dan ujub, ialah asal kepada segala penyakit hati. Dan baginya 4 tumbuh yang sama, iaitu hubbud dunia. Tempat tubuh yang sama, iaitu hubbud dunia, yakni cinta dunia. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya cinta dunia itu adalah asal daripada segala kejahatan. Walaupun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlukan, iaitu sekadar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara taqwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencobanya dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin, supaya engkau sampai kepada bicara taqwa yang batin. Kemudian setelah itu, apabila hatimu, hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan taqwa, maka ketika itulah akan terbuka bagimu segala hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir dari hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam mulk, yakni alam yang nampak di mata, dan rahsia alam malakut, yakni alam yang tidak nampak. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru, yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qila wa qala, artinya ilmu perdebatan dan ilmu khilafiyah, iaitu ilmu perselisihan pendapat para ulama, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu, buatlah apa sahaja engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama
sudah tidak selamat lagi bagimu. Manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi perhatiannya kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalat dengan Allah Ta'ala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif, bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik, Tuhan dan makhluk. Okey. Sambung kita kitab Bidayatul Hidayah pada membicarakan apa? Pada membicarakan apa, Irna? Kitab Bidayatul Hidayah ini membicarakan apa? Okey. Faham ya? Tahu dia apa ya? Okey, bagus. Adabuddin, pada membicarakan adabuddin, adab beragama, adab dalam beragama. Ya. Yang kita belajar sudah di Asasul Usul. Semua orang belajar ya di Asasul Usul bahawa tidak ada pemisahan. Tidak pernah ada pemisahan antara akidah, ibadah dan adab kecuali dari sisi pandang ilmiah. Faham ya? Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan, boleh tulis ya? Tidak ada perbezaan kah? Perbezaan antara istilahnya rukun agama ya. Rukun agama iaitu akidah, kita ambil mana-mana satu, ibadah dan adab. Ya. Kecuali secara ilmiah. Nah, ini poin penting yang kita belajar. Ada dua perkara, ada amali, ada ilmiah, ada amaliyah ya. Ada dua perkara itu, semua orang belajar, belajar ya. Kita ada dua sisi pandang ya. Dua sisi pandang. Ilmu. Begitu. Satu disebut ilmiah. Yang kedua disebut amaliyah. Nah, mungkin nanti ada sedikit perbezaan mungkin ya. Di amaliyah ceritanya begini. Tapi sampai di amaliyah, di ilmiah ceritanya macam ini. Tapi sampai di amaliyah, dia mungkin ada sedikit perbezaan. Alasan ini sama saja dengan teori, tidak sama dengan praktikal. Ya. Teori buat kuih macam lain. Tapi bila kau buat kuih nanti, nah itu yang sebenarnya. Betul? Teori belum tentu sama. Ataupun belum tentulah sama dengan praktikal. Ini alasan ya, ini panggil alasan. Alasan ilmiah. Nanti kau buat kuih, baru kau tahu teorinya begini, begitu. Nah, tiba-tiba kau buat kuih tak jadi. Nah, ketika tak jadi itu baru kau cari kenapa tak jadi, kau akan rujuk balik kepada ilmiah.
Oh, rupa-rupanya ini tak ada, ini tak ada. Ataupun ini terlebih, ini apa, ini apa. Faham kah? Jadi, selalunya praktikal itulah yang akan membenarkan apa yang ada di dalam teori. Ya, sama saja. Amaliah itu akan membenarkan apa yang ada di dalam ilmiah. Faham ya? Ini perkara penting faham ini. Semester lompat dah ini. Jangan tak faham lagi. Jadi kalau tak faham lagi, kita susah nak bawa ke semester yang lebih tinggi. Azrin ya? Nah, faham macam itu. Okey. Nah, justru boleh catatkan di sini ya. Sebagai dia panggil apa? Teksologi. Sebagai teks ayat untuk kita faham. Tidak ada perbezaan antara rukun agama. Sama ada akidah, ibadah dan adab. Maksud tidak ada perbezaan itu dibaca sekali. Dibaca sekali. Ini akidah. Dan ini semua orang belajar. Yang keduanya, ini ibadah. Dan ini adab. Ya. Ini dibaca sekali begini. Bukan terpisah ya. Yang terpisah itu ilmiah. Okey? Ilmiah ya terpisah. Akidah, ibadah dan adab. Nah, ini secara ilmiahnya. Faham tak? Nah, dia mempunyai struktur lain, ini strukturnya lain, ini strukturnya berbeza. Tetapi sampai di pelaksanaan, sampai di praktikal pelaksanaan, nah mesti ada kesatuan begini. Faham ya? Nah, jadi seolah-olah adab tidak pernah terpisah dengan ibadah, tidak pernah terpisah dengan akidah. Akidah tidak pernah terpisah dengan ibadah dan adab. Ibadah tidak pernah terpisah dengan akidah dan adab. Tidak pernah terpisah. Ini bukan perbezaan. Tidak ada pemisahan. Ayat yang betul ni. Tidak ada pemisahan. Okey. Tulis. Ini ayat-ayat teksologi, ayat-ayat penting untuk kita kembang pengetahuan. Tulis. Kamu tulis juga. Tak kira lah. Adik mana? Adik pun tulis. Adik tulis apa? Adik? Adik tulis ABC. Tak apalah, tulislah ABC dulu. Okey, mana yang tak faham teks-teks ini, mana yang tak faham boleh tulis ini, bincang. Di dalam grouping. Di dalam study group. Di dalam kumpulan. Okey. Itulah pengajian kita Bidayatul Hidayah ini. Supaya kita mempunyai adab dalam beragama. Ya. Kita sebut adab dalam agama tadi jawapan si Erna. Nah, inilah agama. Kalau dipikir agama itu ada apa? Inilah agama. Agama ada ini. Ya, inilah agama. Nah, sekaligus untuk mengajarkan kita adab dalam akidah, adab dalam ibadah, adab dalam adab itu sendiri. Ya. Faham Erna? Ya. Jadi dalam akidah ada adabnya. Nanti kita sebut adab dalam beriman. Dalam ibadah ada adabnya. Nanti kita sebut adab dalam Islam. Dalam adab itu sendiri ada adabnya. Nanti kita sebut adab dalam ihsan. Okey. Nah, jadi kuasai maklumat-maklumat ini. Terus. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Merujuk kepada teks kita, musannif sedang membincangkan hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan daripada Muaz bin Jabal. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dulu ya. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Nah, betul lah. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan. Bukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak, disebut Ibnu Mubarak, nama beliau. Dia disebut dengan nama Ibnu Mubarak. Ya. Salah seorang perawi hadis. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan meriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal.
Sayyidina Muaz bin Jabal mengutipnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu versi ulumul hadis. Dia panggil versi sanad hadis. Ya. Nah, sampai kepada kita daripada seorang pada seorang sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikannya kepada kita melalui kitabnya. Jadi boleh saja hadis ini daripada Imam Ghazali sampai kepada kita. Boleh. Ya kan? Boleh saja daripada Imam Ghazali kepada muridnya turun sampai kepada Walid. Nah, Walid meriwayatkannya kepada kita. Nah, boleh saja pemahamannya begitu. Faham dan tahu ya? Di dalam ulumul hadis. Okey, dah hadis ini berkaitan dengan apa? Asas hadisnya ialah Sayyidina Muaz bin Jabal begitu takut ya. Sayyidina Muaz bin Jabal begitu takut, dia begitu gerun dia, menangis dia ketika mau meriwayatkan hadis ini, ketika mau menceritakan hadis ini kepada Khalid bin Ma'dan. Menangis-nangis dia. Nah, rupanya yang dia takut, yang dia gerun berkaitan dengan hadis ini adalah amalan kita nantinya, semua orang diangkat oleh malaikat. Amalan kita setiap hari ya akan diangkat oleh para malaikat. Dalam hadis lain mengatakan satu hari 2 kali. Ya. Dalam hadis ini juga kita ada sebutannya, betul kan? Satu hari 2 kali malaikat mengangkat amal kita ke hadrat Allah SWT, menghadap Allah SWT. Satunya di siang hari dan satunya di malam hari. Ada hadis yang menyebut satunya menjelang malam dan satunya menjelang pagi. Berbeza redaksinya. Ya kan? Satu menjelang malam berarti sebelum maghrib. Diangkat oleh malaikat. Satu lagi menjelang subuh, menjelang fajar. Diangkat amal kita oleh para malaikat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nah, malaikat yang ditugaskan mengangkat itu namanya malaikat hafazah. Ya. Disebut dengan malaikat hafazah. Jadi malaikat hafazah ini akan mengangkat amalan setiap kita. Yang baik ke, yang buruk ke, yang apa kan diangkat. Ini ceritanya yang baik saja. Ya kan? Yang baik pada mata kita saja. Diangkat oleh malaikat ke hadirat Allah SWT. Ada amalan yang melepasi langit pertama. Ada amalan yang tidak melepasi langit pertama. Amalannya kelihatan bagus, kelihatan baik pada sisi pandang malaikat sebagai makhluk macam kita juga. Ya kan? Pada sisi pandang malaikat hafazah, amalannya sangat bagus, baik, elok. Tapi sampai di langit yang pertama, malaikat penjaga langit itu menghalangnya daripada meneruskan perjalanan. Bahkan malaikat yang menjaga langit, menjaga pintu langit pertama itu mengatakan, lemparlah, campaklah amalan orang ini ke mukanya. Nah, ini yang menggerunkan ini. Ya. Kerana malaikat itu adalah malaikat yang menjaga amalan-amalan hamba untuk melintasi langit yang tidak ada padanya ghibah, yang tidak ada padanya mengumpat. Dalam hadis yang lain yang dibincangkan panjang lebar, yang tidak ada padanya dosa-dosa disebabkan lidah. Nah, ada hadis yang, redaksi hadis kurang lebih sama saja, tapi rawinya yang berbeza. Ya. Jadi malaikat yang menjaga pintu langit pertama menghalang amalan itu naik. Kerana apa? Kerana dia diperintahkan oleh Allah untuk menghalang amalan-amalan yang sekalipun kelihatan baik, bagus dan sebagainya, tetapi mempunyai dosa ghibah berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Nah, adapun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang kita pun tidak ingat perawinya, ya kan? Mengatakan malaikat di pintu langit pertama menahan amalan-amalan yang ada di dalamnya dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah. Nah, ini lebih masyhur di kalangan para ulama. Mungkin saja ghibah, mungkin saja fitnah, mungkin saja apa lagi? Namimah, ya kan? Mungkin saja hal-hal yang lain lah.
ya, yang disebabkan mulut kita, yang disebabkan lidah kita. Mungkin saja maksiat-maksiat lain yang terkait dengan lidah. Nah, boleh jadi kan? Itu. Nah, kemudian malaikat hafazah pun mengembalikan amal itu, mencampakkan amal itu ke muka-muka orang yang mengamalkannya. Allah, Masya Allah. Jadi, kerana itu Muaz bin Jabal menangis dia. Sangat gerun dan sangat takut dia. Kemudian, keadaan yang lain, malaikat berjaya melepasi dengan amal seorang hamba, berjaya melepasi langit yang pertama. Tapi sampai di langit kedua, pintu langit kedua ditahan dia. Kan? Ditahan dia. Apa dosanya? Rantau. Apa masalahnya? Kau tidak ada cetak, tidak ada nota kah? Apa sebabnya? Walid tulis kemarin, itu hari Walid tulis sampai 7, betul kan? Nah, satu Walid faktakan untuk senang kita ingat. Mau hafal satu hadis bukan senang. Ya kan? Tapi kurang-kurangnya kita ingat faktanya. Nah, Walid tulis fakta pertama sebab riba. Fakta kedua sebab apa? Fakta ketiga sebab apa? Fakta keempat sebab apa? Kelima sebab apa? Keenam sebab apa? Ditahan amal kita. Jadi sebab itulah Walid cakap, catat faktanya. Ya, tuliskah? Kau tuliskah faktanya? Apa yang kedua? Kau tulis di mana, Maria? Tengoklah kau tulis itu. Kenapa? Kau tengok Walid buat apa? Bukannya handsome. Handsome lah juga. Ya kan? Apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua, amalan kita ditegah daripada melintasi langit yang kedua. Apa? Kau pun nyakit juga. Mau bercakap tak boleh. Apa? Janganlah nangis. Boleh tanya saja. Tanya bukan nak menangis, buat apa? Apa? Jangan ingat, tak penting ya. Walid membantu kamu mentakhrijkan, mengeluarkan daripada kitab-kitab dalam bentuk fakta. Kau mau baca daripada kitab, mau ingat semua mati. Sebab itulah Walid bantu. Setiap yang Walid tulis itu catat. Nanti kamu orang akan sampai peringkat macam itulah. Peringkat keluarkan daripada kitab itu fakta-faktanya. Sampai peringkat lah. Rantau peringkat itulah. Tapi dia punya peringkat, Walid tulis, dia pun tak ingat. Apa? Apa? Beramal dengan mana tujuan amalannya itu adalah untuk dunia, begitu maksudnya. Okey. Yang kedua. Nah, kalau kita punya amalan itu untuk dunia, bukan lillahi rabbil alamin, Allah Maha tahu ya, ketika sampai di langit yang kedua untuk terus, malaikatnya menahan. Bukan saja menahan, maka kata malaikat itu campakkan amal itu ke muka orang yang mengamalkannya. Terkejut malaikat hafazah. Dia punya pandangan, Masya Allah, bagus amalan ini, cantik amalan ini, elok amalan ini. Tapi sampai di sana, malaikat yang diperintahkan oleh Allah menapis amalan itu, menahannya. Kenapa? Karena orang itu beramal bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal kerana dunia. Kerana ada kepentingan dirinya, ada kepuasan dirinya dan sebagainya. Ya. Yang sabit daripadanya bukan kerana Allah SWT. Nah, pelajaran di situ apa? Kita perlu belajar betul ya, untuk beramal secara betul, secara benar, sesuai dengan kehendak Allah SWT dan Rasul. Nah, begitu. Okey. Daripada keadaan yang lain, naik pula langit yang ketiga. Naik pula langit yang ketiga. Amalan itu dilihat oleh malaikat hafazah. Masya Allah, cukup cantik, cukup bagus, cukup elok. Ya. Malaikat hafazah membawanya, begitu gembira dia. Tapi sampai lepas langit pertama, lepas langit kedua, sampai di langit yang ketiga, ditahan oleh malaikatnya. Dengan mengatakan, campakkan amal itu ke muka orang yang mengamalkannya. Terkejut malaikat hafazah. Kenapa? Nah, kata malaikatnya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan
amalan-amalan hamba daripada melintasi langit ini, langit yang ketiga, sekiranya ada apa Azrin? Sombong. Apa? Takbur. Sekiranya ada takbur. Betul kah? Abang Azrin yang cakap. Betul ya? Kau nasib baik ni perempuan-perempuan ini membetulkan Abang Azrin. Dia orang ni pun kadang-kadang kau cakap tak betul, benda orang cakap betul. Bagus jadi orang yang tahu lah. Sebab ada takbur. Takbur artinya sombong. Sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah menyebabkan sombong dengan agama. Kan? Sombong dengan agama akan menyebabkan kita sombong dengan sesama makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Reject lagi kita. Kan? Nah, jadi kita pun kena belajar bagi betul. Ya, supaya kita kenal sifat sombong itu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada pada kita. Menyebabkan amalan kita itu naik ke hadarat Allah SWT dengan sempurna. Begitulah. Ya kan? Nah, di keadaan lain, amalan itu lepas langit yang ketiga, tapi sangkut di langit yang keempat. Di keadaan yang lain, lepas langit yang keempat, tapi sangkut di langit kelima. Di keadaan yang lain, sangkut pula langit yang keenam. Lepas yang kelima, tapi sangkut yang keenam. Keadaan yang lain pula, lepas langit yang keenam, sangkut di langit yang ketujuh. Masya Allah. Jadi seolah-olah, untuk amalan kita sampai ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala, ada 7 tapisan. Berdasarkan kepada hadis ini, ya. Ada 7 tapisan. Yang mana sekiranya ada sesuatu ya, sabit daripada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan sebagainya yang kita sebutkan 7 itu, semuanya tertolak. Semuanya tertolak daripada sampai ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Nah, kerana itulah Sayyidina Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia ini, menangis-nangis dia. Ya? Menangis-nangis dia. Kenapa? Karena dia pun takut keadaan yang sama berlaku kepada dia. Ya kan? Nah, kita saja yang tidak takut berlaku kepada kita. Syok saja. Happy saja. Tidak mengambil peluang, ruang, kesempatan untuk mencari ilmu dan memperbetulkan diri kita. Nah, ini kerugian-kerugiannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selesai hadis itu. Sekarang kita lanjutkan. Bukan selesai ya. Selesai perbincangan terkait dengan hal malaikat hafazah. Nah, sekarang sambungan hadisnya. Rentetan daripada paragraf di atas itu. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Muaz menangis. Nah, ini yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Menangis Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu. Di situ menggambarkan rohaniahnya Muaz bin Jabal. Bukan tentang siapa Muaz bin Jabal. Ya, kita faham Muaz bin Jabal adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang boleh kita ambil sebagai teladan, pedoman. Nah, itu kita faham. Ya, tapi yang lebih halus daripada itu ialah perasaannya, hatinya, perasaannya, rohaniahnya Sayyidina Muaz bin Jabal. Nah, itu yang penting menjadi menjadi inspirasi kepada pembelajaran kerohanian kita. Kemudian menangis seraya berkata, dalam keadaan menangis, Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, engkau adalah Rasulullah. Katanya, wahai Nabi, engkau adalah Rasul Allah. Sedangkan aku ini Muaz, bukan Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Sedangkan aku ini Muaz, yakni hamba Allah Ta'ala yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Katanya, macam mana aku boleh selamat daripada 7 tapisan amal untuk melalui langit itu. Itulah maksudnya. Bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera dengan 7 tapisan pintu langit untuk amalku sampai ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Nah, pertanyaan Muaz itu dijawab oleh baginda Nabi SAW. Katanya, hendaklah engkau
hendaklah engkau ikuti aku, kata Nabi. Wahai Muaz, kamu kena ikut aku. Nah, samalah. Muaz itu adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bezanya beliau hidup di zaman Nabi, di zaman Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang hidup 1400-1500 tahun selepas daripada baginda Nabi SAW. Itu saja bezanya. Tetapi pedoman-pedoman, panduan-panduan untuk kita lalui ditinggalkan oleh baginda Nabi dan diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama sampai kepada kita. Faham ya? Nah, kerana itulah kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar yang kita namakan sebagai ilmu sumber. Belajar belum, Maria? Nah, ilmu sumber itu apa, Mariana? Bagi keluar suara. Batuk sikit. Apa itu ilmu sumber? Macam mana nak jawab exam ni? Pecah, bocor lagi soalan. Bang Muzi kata syok, bocor soalan, syok. Ilmu? Tak dengar. Kuatlah sikit. Apa dia cakap? Dia cakap apa, Alia? Maria cakap apa? Alia pun hilang suara juga. Kantui. Ilmu apa? Okey. Nah, kalau tak mau sebut panjang-panjang, ilmu sumber adalah ilmu wahyu yang menjadi dasar kepada berdirinya agama. Itu bahasa akademik sikit ya. Itu bahasa yang nanti ditulis di atas kertas. Macam itu. Okey? Ilmu sumber adalah ilmu wahyu yang menjadi dasar atau teras kepada berdirinya, tegaknya agama. Itu istilah. Bagi boleh jawab ya, perkataan-perkataan macam itu penting. Walaupun satu fasa Walid tidak ambil kisah sangat dengan perkataan-perkataan. Walid mau kau tulis apa yang kau faham saja. Tapi dalam satu keadaan yang lain, perkataan-perkataan yang didatangkan itu juga penting. Okey? Nah, jadi kesimpulannya, hendaklah engkau ikuti aku. Artinya ikut Nabi SAW. Mesej ini sampai kepada kita pun sama saja. Ya. Kita umat yang 1400-1500 tahun jauh daripada Nabi pun sama saja. Hendaklah mengikuti Nabi SAW. Ya. Jadi kita jangan tidak ikut Nabi. Tentang apa kita mau ikut Nabi? Tentang agama. Ya. Nah, di sana kita cantumkan agama adalah Nabi, Nabi adalah agama. Tidak betul agama yang kita jalankan tanpa kita mengikut Nabi. Ya. Tidak betul kita menjalankan agama sekalipun kita memahami bahawa itu adalah agama tanpa kita mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jelas ya? Nah, nanti pulang kampung orang buat sewang lah, sewah lah, apa benda lah, macam-macam hal. Ya. Kalau menyalahi baginda Nabi, maka itu tidak boleh dibuat. Faham ya? Nah, sekalipun ini adat kah, apakah. Tapi kalau tidak menyalahi baginda Nabi, silakan. Faham ya? Nah, begitu. Jelas puan ya? Masyarakat kita pun kadang-kadang ialah adalah adat-adat yang tertentu yang menyalahi. Yang menyalahi itu perlu ditinggalkan. Yang tidak salah nak carry on. Begitulah maksudnya. Okey. Walaupun hanya dengan sedikit amalan katanya. Kata baginda Nabi ini ya, ini hadis ya. Kita perlu mengikut Nabi SAW, mengikut baginda Nabi. Mengikut baginda Nabi artinya apa? Artinya mengikut agama. Nah, kalau mengikut agama itu artinya 3 perkara besar. Mengikut agama artinya mengikut baginda Nabi pada 3 perkara besar. Apa Liza? Pandai, bagus. Dah pandai cantum dah dalam kepala. Cantum di sini dulu.
Iman, Islam, ihsan, perlu mengikut baginda Nabi. Nah, tidak boleh kita reka-reka sendiri. Tidak boleh kita pandai-pandai sendiri tanpa mengikut baginda Nabi SAW. Apalagi kita nanti faham Nabi itu adalah wasilahnya, begitu, begini. Nabi itu adalah agama dan sebagainya. Okey. Walaupun dengan sedikit amalan katanya. Walaupun amalan kita sedikit. Maksud amalan yang sedikit itu adalah amalan-amalan yang luar daripada ketetapan agama. Ya. Amalan-amalan yang luar daripada ketetapan agama. Walaupun sedikit. Nah, amalan-amalan yang ditetapkan agama itu tetap saja kita perlu buat kan. Artinya amalan-amalan yang ditetapkan, diwajibkan dalam agama, nah itu kita perlu mengikut sepenuhnya. Ya, sesuai dengan tuntutannya. Kerana ada tuntutan yang wajib, tapi disertakan dengan manistata'ta ilaihi sabila. Contohnya mengerjakan haji. Nah itu wajib. Nah, itu wajib. Tapi baginda Nabi mengakhirkan kalimatnya dengan manistata'ta ilaihi sabila, sekiranya kau mampu untuk melaksanakannya. Nah kalau kita tidak mampu, nah itu tidak menjadi hal. Ya, itu yang wajib. Ya kan? Ataupun disebut dalam bentuk dalam bentuk kecilnya disebut ibadah, disebut ibadah. Walaupun hanya dengan sedikit amalan, jadi sedikit ini bukan yang wajib itu. Ya, sesungguhnya yang wajib itu pun sedikit, mana ada banyak yang wajib. Ada 5 perkara saja yang wajib. Dari sudut dasar. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan haji. Betul? Nah 5 itu saja. Mana ada banyak. Betul? Nah, yang lain-lain itu adalah terkait manusia dengan manusia. Dipanggil muamalat. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Isteri tidak wajib mencari nafkah untuk suami. Nah, itu adalah itu dipanggil muamalah. Okey. Perlu mengikut Nabi. Walaupun amalan kita sikit saja. Berarti sikit saja amalan kita yang sunat. Dalam bahasa hukum disebut sunat. Begitu. Ya. Sikit. Ya, puasa sikit. Yang sunatnya, zikir pun sikit yang sunatnya, baca Quran pun sikit yang sunatnya. Mana ada banyak kita? Banyaknya ketawa saja, seronok saja. Kuki itu yang banyak, betul kan? Betulkah? Okey. Tapi kita perlu mengikut Nabi. Walaupun sikit, tetap kita perlu mengikut Nabi. Nah, itu yang penting. Teksnya itu. Hendaklah engkau ikuti aku, berarti mengikut Nabi SAW. Hanya sahaja nanti ada khilaf. Itu tentang khilaf. Nanti kita belajarlah khilafnya. Betulkah Nabi buat begini? Macam baru ni dia orang khilafkan tentang mau makan. Wajarkah baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sedangkan baginda Nabi tidak membaca doa itu. Misalnya. Nah, dikhilafkan. Jadi kacau bilau. Wahabi macam ini. Yang ini macam ini. Yang itu macam itu. Nah, katanya orang-orang Wahabi, Rasulullah cuma bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja. Nah, ketika itu, mereka memandang baca doa Allahumma barik lana tidak menjadi sunnah, bahkan bid'ah. Mereka memandang bismillahirrahmanirrahim tidak menjadi sunnah, bahkan bid'ah. Nah, mereka memandang begitu. Jadi yang bacanya apa? Bismillah saja. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Mungkin boleh baca bismillahi awwalu wal akhiru. Nah, ini semua pandangan-pandangan sempit. Ya. Pandangan-pandangan sempit yang bersandarkan kepada satu hadis mungkin. Sedangkan hadis baginda Nabi itu jumlahnya berjuta. Ya. Nah, mungkin diriwayatkan oleh orang ini satu hadis. Orang ini meriwayatkan 10, orang itu meriwayatkan 1000, orang ini meriwayatkan 500, 200 dan sebagainya. Jadi itulah yang kita sebutkan tadi sebagai khilaf yang mungkin semua orang akan berdepan ya. Kalau kita belajar banyak kita akan berdepan. Kalau kita belajar sikit pun kita akan berdepan di luar sana masyarakat kita. Macam-macam juga keadaan masyarakat kita. Okey. Nah, yang penting mengikut baginda Nabi SAW. Tanda. Ya, kita tidak tahu itu apa Nabi SAW buat atau tidak. Kita tidak tahu ya. Masyarakat umat mutakhir ni mana dia tahu.
Nah, ikutlah apa yang disepakati oleh para ulama. Nah, itu kaedahnya. Ya, kerana kita tidak mungkin tahu semuanya yang dibuat oleh baginda Nabi. Tidak mungkin. Ya. Apalagi kita sudah berjauhan dengan zaman Nabi itu 1,500 tahun. Ya, 1,500 tahun itu bukan pendek, itu panjang. Nah, jadi kita tidak tahu. Sesungguhnya kita tidak tahu. Nah, macam mana mau selamat? Agama yang ada pada kita, agama yang kita jalankan mau selamat, ikutlah para ulama yang muktabar. Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Ikutlah para ulama yang muktabar. Contoh, nah kita ikut Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Ini adalah ulama-ulama yang muktabar pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu dia menyusun ulama daripada zaman salaf, kemudian khalaf, kemudian zaman terus sampai ke sekarang. Ya, di situ sebagai satu pendekatan untuk menjaga nilai-nilai ilmu. Nilai-nilai ilmu yang bersumberkan Quran, bersumberkan sunnah Nabi SAW. Nah, jadi satu-satunya aliran yang selamat adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga para ulama menamakan Al-Firqah An-Najiyah. Jadi Firqah Najiyah itu siapa? Firqah Najiyah itu ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang betul-betul lah pegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Okey. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Muaz. Nah, sebagai sambungan pertanyaan Sayyidina Muaz bin Jabal, dan dijawab oleh Nabi, ikut aku kata Nabi, berarti ikut beliau, walaupun kita sikit saja amalan. Walaupun kita sikit saja amalannya, ikut Nabi. Betul-betul. Nah, kemudian Nabi lanjutkan, wahai Muaz, jaga lidahmu. Amalanmu sedikit ya, amalanmu sedikit. Walaupun sedikit amalanmu, tapi engkau menjadi orang yang menjaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu. Jaga lidahmu. Amalanmu sedikit ya. Titik tolak. Mungkin amalan kita, bukan amalan Muaz, Sayyidina Muaz bin Jabal, bukan. Ini peringatan kepada kita umat. Mungkin kita, bukan mungkin, memang kita amalan umat ini sangat sedikit. Nah, walaupun sedikit, pertama kita mengikut Nabi, ya. Kedua, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Kemudian musannif memberikan memberikan airnya golongan ulama, yakni golongan ulama. Jadi golongan yang membaca Quran itu dalam bahasa Arabnya disebut Ahlul Qurra. Dalam teks Arabnya ya, disebut Ahlul Qurra. Dengan makna orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi, baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Muaz dan pelajaran kepada kita, jaga lidah kita baik-baik, supaya tidak mencela saudara-saudara kita, berarti sesama Islam, yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi disebut di sini golongan ulama. Ialah golongan ulama memahami Al-Quran. Nah, tinggal lagi ulama itu pun kita perlu faham juga, perlu kaji juga. Ada ulama yang ada ulama yang hak. Nah, itu Walid ajar sudah. Semuanya di dalam asasul usul. Orang jahil ada dua, orang awam ada dua, orang alim ada dua. Ya kan? Ulama'nya ada dua. Apakah? Nadia belajar lagi? Belajar lagi yang tu, Nadia? Tak belajar lagi? Tak dengar lagi? Tak apa, nanti belajar. Ingatkah? Rina, ingatkah Rina? Belajar belum yang itu? Belajar dah? Betul kau belajar? Okey, kalau dah belajar dah, ulama' ada dua. Apa namanya? Lupa. Lupa ke apa? Tak ingat? Ingat? Ingat cakaplah. Kamu ni semua Walid nak kena latih bercakap. Dia tak boleh senyap, sepi macam tu. Kan? Susah nak mengajar. Semua kena boleh bercakap. Walid akan buat dinding itu, Walid pergi suruh cakap di dinding itu.
Letak nombor di dinding itu, orang ni cakap dengan nombor A, orang ni cakap dengan B, orang ni cakap dengan dinding C. Hari-hari cakap dengan dinding. Cik Nah mana Cik Nah? Cik Nah, alim ada berapa? Dah ajar dah kan? Tengok. Tanya dia, tengok kakak dia. Tengok kakak dia buat apa? Kakak pun blur tu. Sekejap lagi boleh tanya naya je. Tahu Tahu kan tak tahu? Tak tahu. Dah boleh bukan nak marah, tak tahu pun tak apa. Tahu bagus. Alia, awam ada berapa? Pandai, Alia pandai. Okey, namanya apa Alia? Panggil apa awam yang dua tu? Ada namanya kan? Kena tahulah namanya Alia. Tengok, garu kepala tak gatal pun garu. Itulah. Boleh dah tu. Apa dah? Cakap, tak apa. Jangan tak yakin diri Alia. Yakin diri. Yakin yang kita cakap itu betul. Kalau tak betul, nanti diperbetulkan. Macam itu. Jangan tak yakin diri. Nak cakap pun tak yakin. Bunyi saja. Buat apa? Tak yakin diri. Abang Musi. Abang Musi selesaikan masalah Alia ni sekejap. Alia sudah buat duri di situ. Abang Musi tolong selesaikan. Awam terbagi kepada berapa Abang Musi? Tak ingat? Abang Musi jam. Macam mana Abang Musi? Abang Azrin. Alim terbagi kepada berapa? Okey. 2. Apa yang pertamanya? Istilahnya. Boleh mau tahu itu saja. Cakap Melayu pun tak apa. Nak cakap Arab pun boleh. Cakap orang putih pun boleh. Cakap Temia je boleh tak tahu. Jahil ke Temia boleh tak tahu. Tak sempat belajar lagi. Nanti dia boleh menikah seorang sana. Boleh belajar. Abang Musi jangan ada blok pula Abang Musi. Tengok Abang Musi. Bila kita abang nak menikah seorang sana, dan dia tak puas hati kat kita. Abang Azrin. Tak ingat? Tak ingat? Okey, tak ingat cari bagi ingat ya. Yang tak ingat cari bagi ingat. Ini adalah asasul usul adalah hal-hal yang perlu diingat. Ya, sebab kita akan berkembang di atas apa yang kita bincangkan di asasul usul itu. Sebab itu boleh selalu peringatkan. Siapa mahir asasul usul, dia mahir semua perbincangan ilmiahnya. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal nak cari fakta saja. Begitu. Okey. Jadi awam ada 2. Satu namanya jahil basit. Lagi satu dipanggil jahil murakkab. Banyak kali sebut dah Abang Muzi. Kali ni ingat lah. Okey. Leceh Abang Muzi tak ingat. Kita tak boleh jadi hero kalau kita tak ingat Abang Muzi. Sebab kita nak kena jadi hero. Always hero. Sentiasa jadi hero kita Abang Muzi. Okey. Yang keduanya alim. Alim terbagi kepada 2. Alim yang beramal dengan ilmunya dan alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Ulama pun ada 2. Ulama yang ulama yang hak, ulama yang benar dan ulama yang itu berdasarkan kepada hadis. Ulama yang benar dan ulama yang jahat, yang bercanggah dengan ilmu. Bukan panjang pun ceritanya, pendek-pendek saja. Nanti bahaskanlah, bincangkanlah dari sudut ilmiahnya, apa yang ini, apa yang hak ini. Ya, dari sudut jawapan yang Walid minta sikit saja, memadailah. Okey, ajar. Walid lepas ni Walid marah lah. Walid akan garang sikit. Yalah kan. Kena garang sikit lah. Semua guru-guru Walid akan perintahkan supaya garang sikit. Sebab apa? Sebab sudah pergi ke semester yang sepatutnya menguasai sudah. Menguasai semua maklumat-maklumat yang ada.
Begitu. Boleh ke balik garang sikit? Ajar. Boleh ajar? Tak boleh? Boleh kan? Boleh Alia balik garang sikit Alia? Boleh okey. Janganlah sekarang cakap boleh, nanti balik garang betul tak boleh pula. Okey, terus. Jadi kata Sayyidina Muaz, pertama kata Nabi, ikut aku. Berarti Nabi memerintahkan supaya Muaz ikut baginda Nabi. Pelajaran kepada kita umat, sama saja ikutlah baginda Nabi. Walaupun amalan kita sedikit. Tapi ini perlu dijaga ya, ini perlu dijaga. Apa? Jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Ai ahlul qurra dalam bahasa Arab, artinya orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi maknanya apa orang memahami Al-Quran mengamalkannya? Maka musannif menyebut golongan ulama. Ya, jangan kita mencela alim ulama. Ya. Nah, kalau kita mau mencela mereka, kita perlu tahu yang Walid sebutkan tadi, yang kita bincang tadi. Ya. Tahu ulamaul haq itu apa prinsip, apa sifatnya. Ulama usu itu apa prinsip, apa sifatnya. Nah, kita perlu tahu itu. Jika tidak, kita jangan mencela sewenang-wenangnya. Begitulah yang lain-lain. Okey? Itu pertama. Kedua, kita notakan kedua. Ataupun kita notakan pertama pun tak apa. Jadi, hendaklah engkau ikuti aku, kata Nabi itu sebagai dasarnya. Adapun menjaga lidahmu itu sebagai tindakan yang perlu ada pada kita. Okey, kemudian katanya, dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu. Yang kedua, bertanggungjawab. Pertanggungkanlah, bertanggungjawablah segala dosamu ke atasmu. Kita bertanggungjawab dengan dosa kita. Itu yang kedua. Apa maksudnya? Kita bertanggungjawab dengan dosa kita. Nah, kita yang buat dosa, kita yang buat salah, kita yang buat silap, kita tahu perlu buat apa. Nah, itulah maksudnya. Jangan kita buat dosa, kita buat salah, kita buat silap, kita pun tidak tahu mau buat apa. Biar dosa itu berjalan dalam diri kita. Biar dosa itu berlarutan dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang taubat dan sebagainya. Ya kan? Dalam teks ini penawar bagi hati. Sebagai gambaran, musannif menjelaskan kepada kita salah satu sebab kita tidak bertaubat adalah kerana kita menganggap remeh dosa-dosa itu. Betul? Ya. Nah, ini berjumpa lagi dengan hadis Nabi SAW. Secara tidak langsung, menunjukkan kepada kita jangan meremehkan dosa-dosa kita. Itu. Ya. Sama ada dosa itu 5 tahun dulu, 10 tahun dulu, 30 tahun dulu. Mana 30 tahun Walid? Saya baru umur 15 saja. Dosa kemarin dulu. Semua itu perlu kita bertanggungjawab. Ya. Yang pada keadaan sekarang ini, orang sudah tidak rasa berdosa lagi. Macam mana dia mau bertanggungjawab dengan dosa? Ya. Orang buat salah pun dia tidak rasa apa-apa. Nah, itu kita bercakap tentang apa kemarin, tentang hati mati, akal mati. Tentang itulah. Ya kan? Bila akalnya mati, bila hatinya mati. Rohannya hanya mati. Kita andaikan begitu. Nah, mereka berdosa pun tidak rasa berdosa. Kalau sudah berdosa pun tidak rasa berdosa, mana mungkin mereka akan bertanggungjawab dengan dosa. Nah, itulah pemahaman. Nah, baginda Nabi SAW berpesan tentang ini. Kita perlu bertanggungjawab. Walid dhabit nombor 2 itu. Nombor 2, bertanggungjawab segala dosa kita. Yang perlu bertaubat, kita bertaubat. Yang perlu kita minta maaf, kita minta maaf. Kerana dosa itu, kita belajar sudah dibahagikan kepada 2 atau 3 bahagian. 1, dosa dengan Allah. Kedua, dosa dengan sesama makhluk. Yang bahagi 3, pertama, dosa dengan Allah. Kedua, dosa dengan agama. Dan ketiga, dosa dengan sesama makhluk. Yang pada hakikatnya boleh kompromi saja 2 atau 3. Okey? Nah, yang perlu selesai sama makhluk, selesai sama makhluk. Perlu minta maaf, minta maaf. Perlu bayar balik, bayar balik. Begitulah maksudnya. Ya. Kita perlu bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.
dari dunia sampai akhirat. Ya, kerana dosa itu akan terbawa-bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan banyak dosa sangat. Ya kan? Bukan jangan banyak dosa sangat, jangan berdosa jika boleh. Ya kan? Lepaskan, bebaskan diri kita daripada sesuatu yang menyebabkan jadinya dosa. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, nanti jadi isteri jangan berdosa dengan suami banyak sangat. Ha? Dan jadi suami pun macam sama saja. Janganlah kau berdosa dengan isteri banyak sangat. Ha? Nanti tidak lepas kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di depan Allah. Amalan kita mau naik hari-hari pun tidak lepas. Nah, itu keadaannya. Masya Allah. Kemudian katanya, apa lagi? Yang ketiga, dan jangan engkau mempertanggungkan, bukan, ini bukan yang ketiga. Ini masih lagi dalam skop yang sama. Dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Ya. Dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Mereka orang lain. Jangan kau mempertanggungkan segala dosamu ke atas mereka, orang lain. Ya. Ini satu sekaligus menafikan fahaman ada satu fahaman yang salah, Jahmiyah kah, Murji'ah kah, boleh tak ingat. Yang dia punya fahaman dosa kita ditanggung oleh bapa kita. Ya kan? Dosa bapa kita ditanggung oleh bapa dia. Dia fahaman itu hampir dengan Kristian. Ya, yang dosa ditanggung oleh Nabi Allah Isa AS. Itu Kristian ya. Ini tidak ada dalam Islam. Dalam Islam dosa kita adalah dosa kita. Faham ya? Nah, bukan ditanggung oleh orang itu, ditanggung oleh orang ini. Nah, dosa kita ditanggung oleh Nabi Isa. Jadi orang umat Kristian yang mengaku sebagai umat Nabi Isa itu dia bebas buat dosa. Minum arak apa semua macam-macam. Hari Ahad pergi taubat. Lepas hari Isnin mabuk pula. Buat maksiat pula macam-macam. Nanti hari Ahad taubat lagi. Alasannya dosa itu sudah ditanggung oleh Nabi Allah Isa AS. Jesus kononnya dan telah disalib dan sebagainya. Ini pahaman merapu, mengarut dan sebagainya. Okey? Nah, kita orang Islam tidak itu. Kita orang Islam setiap kita bertanggungjawab terhadap dosa kita. Sama sekali dosa itu tidak disabitkan dengan orang lain. Melainkan ada kaitannya. Ya kan? Rantau, dia bawa sapuan pergi dangdut. Sampai-sampai sapuan pun jadi taik dangdut misalnya. Nah, ketika itu rantau terkait dengan sapuan dari sudut mengajar kepada keburukan. Faham? Nah, itu saja dari sudut itu. Jadi apakah rantau akan dapat dosa jika sapuan? Ya. Sebab kita baca hadisnya, apa hadisnya? Kita baca daripada teks ini, daripada kitab ini kan. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Nah, itu hadisnya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dan orang buat kebaikan, maka dia mendapat pahala daripada orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya sama sajalah. Apabila kita menunjukkan kepada keburukan, orang melakukan keburukan itu, nah kita pun mendapat dosanya. Itu tentang mendapat dosa. Ya, bukan menanggung dosa. Itu cerita lain lagi. Jadi jangan ada pahaman dosa kita ibu bapa kita yang tanggung. Jangan. Ya, boleh diterima ibu bapa yang menanggungnya ketika kita belum baligh. Ketika kita belum mukallaf. Ya. Nah, setakat itu dah ada perbincangan di dalam agama kita. Tapi selepas kita mukallaf, salah satu syaratnya adalah akil baligh. Nah, kita tidak lagi, dosa kita tidak lagi ditanggung oleh bapa, ditanggung oleh kita. Faham Mirna? Nah, jadi hati-hatilah. Ya, hati-hatilah kita supaya kita tidak berdosa. Ya. Kita makhluk yang lemah Walid, mesti ada dosa. Iya, itu satu hal. Tapi jangan kita, Walid ajar sudah, dasarnya ada dua dosa. Dosa yang disengajakan dan dosa yang tidak disengajakan. Itu dasar. Jadi jangan kita terlalu banyak dosa yang disengajakan. Ya. Latihlah diri kita, ajarlah diri kita untuk terbebas daripada dosa yang disengajakan.
Nah, begitu Azrin. Okey, faham Azrin ya? Adapun dosa yang tidak disengajakan, itu dia boleh berlaku bila-bila masa. Kita keluar nak pergi jaga lembu, tak adalah tengok lembu saja, betul kan? Tapi kalau kita keluar ke pekan sana, macam-macam kita tengok. Kan? Datang beli goreng pisang saja. Semua drumstick semua, tahu tak? Ha? Faham tak Sapuan? Kecuali Sapuan, dia warak, dia tak tengok. Alhamdulillah. Kalau Walid tengok saja. Mau buat macam mana? Okey. Kemudian katanya, dan jangan menganggap, ini yang seterusnya, yang ketiga ya. Yang ketiga, jangan, kata Nabi SAW ya, jangan engkau menganggap dirimu bersih. Ya. Yang ketiga itu. Alamak silap. Bawah ini. Jangan engkau menganggap dirimu bersih. Apa yang bersihnya? Bersih daripada kotoran-kotoran dosa. Yang mana kita belajar sudah. Dosa itu adalah kotoran. Dosa itu adalah, sebahagian yang lain mengatakan najis, rohani. Bahagian lain mengatakan dosa itu adalah busuk, kebusukan dan sebagainya. Kurang-kurangnya Walid punya belajar ya, Walid punya pengajian. Walid berjumpa dengan 3 istilah. Ya. Ada yang menyebut dosa, istilahnya dosa. Apa itu dosa? Najis, rohani. Ada yang menyebut begitu. Ada yang menyebut kotoran saja. Kotoran rohani. Ini paling banyak digunakan ya. Ada yang menyebut apa? Busuk. Kebusukan, busuk rohani. Ada yang menggunakan istilah begini. Ya. Yang paling ekstrim istilahnya adalah najis rohani. Bukan salah ya, bukan salah. Ini bukan salah. Boleh diterima. Cuma istilah itu agak berat. Najis rohani. Ya kan? Yang namanya dosa. Yang lain menggunakan istilah kotoran rohani. Nah, itu paling banyak digunakan dalam teks-teks ilmu. Teks-teks pengajian ilmu tasawuf, kitab-kitab ilmu tasawuf paling banyak. Dosa itu adalah kotoran rohaniah. Sehingga dibahaskan kotoran rohaniah itu boleh nampak dan boleh tidak nampak. Maka disebut kotoran ma'ani, kotoran ma'nawi dipanggil. Itu istilah-istilah yang terkait lah. Jangan. Oh ya dia kotoran, tapi sifatnya ma'nawi. Artinya tidak kelihatan pada mata kasar. Ya. Nah, yang lain menyebut menggunakan istilah busuk. Nah, kerana itulah ada ulama yang membahaskan hadis Nabi SAW. Hanya sahaja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyekat keaiban kita, menghijabkan keaiban kita. Jika Allah tidak menyekat dan menghijab keaiban kita, dosa kita itu tidak tahu busuknya macam mana. Nah, itulah sebahagian perbincangan para ulama. Ya, jadi Allah sekat, kita pun tak busuk. Berminyak wangi lagi wangi. Padahal badan kita, rohaniah dan jasmaniah kita dipenuhi dengan kebusukan dosa. Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Okey. Kemudian katanya, nombor 3. Jangan engkau menganggap dirimu bersih. Mau anggap bersih macam mana kalau kita sudah pendosa? Ya kan? Kalau sudah kita orang yang berdosa, jadi mau anggap diri kita bersih macam mana? Berarti kita mempunyai kotoran dosa. Mana katanya lagi? Wahai Muaz, dan jangan pula, ini yang ketiga. Yang keempat. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Jangan mencela orang. Jangan suka mencela orang. Apa maksud mencela? Menghina lah. Mencela ay menghina orang lain. Tengok Walid gigi tak ada. Walid gigi pun tak ada. Hina-hina saja Walid. Janganlah. Kita jangan menghina orang. Kalau kita tidak mau orang menghina kita, kita pun jangan menghina orang. Itu maksudnya, jangan kau mencela.
Meskipun ada keburukan-keburukan, kekurangan dan sebagainya, sesungguhnya manusia itu tidak dapat lari daripada kekurangan, keburukan, betul kan? Kadang-kadang cakap salah pun orang gelak-gelakkan kita. Janganlah. Ya, biasa saja. Okey, itu maksud mencela. Mencela ai menghina orang lain, jangan. Yang keempat. Yang kelima, jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Itu yang kelima. Ini pesanan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz, ya. Jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Maksudnya mengangkat-ngangkat diri kita, memuji-muji diri kita di hadapan orang. Ini pun salah satu penyakit juga kita belajar di dalam penawar bagi hati itu kan. Bahagian daripada penyakit rohaniah itu. Jangan kau memuji dirimu di hadapan orang. Nah, maksud contohnya macam mana, ya? Aku bagus, aku seorang yang bagus, tengok aku. Okay. Janganlah macam itu. Baginda Nabi melarangnya. Biarlah kita dalam keadaan yang tawaduk, dalam keadaan yang merendah diri saja. Okey. Kemudian berubah. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nah, ini nombor 6. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Jangan kau campurkan urusan dunia. Nah, perkataan ini selalu kita guna. Jangan kau campurkan urusan dunia dalam urusan akhirat. Nah, lebih wajar adalah urusan dunia itu tidak ada. Yang ada urusan akhirat. Itu lebih wajar. Maksudnya apa? Nah, kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun amalan kita, ya, apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita, ini termasuk perkataan, termasuk kita bercakap, ya. Bahkan para ulama menghalusi, termasuk pemikiran kita, yang kita berfikir di kepala pun, ya, lebih tepat, lebih betul, lebih benar, ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham, ya? Boleh faham tak? Nah, kita fikir apa? Hajar fikir apa? Saya fikir mau mengaji bagi pandai lah, Walid. Mau pandai betul lah. Nah, fikir kau tu bagus. Lillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Disandarkan fikirmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, nanti sampai kau melontarkan dengan mulutmu, kau bercakap. Nah, disandarkan bercakapmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepentingan diri, mau membesarkan diri, mau rasa dipandang hebat. Tidak. Kerana Allah SWT. Nah, begitu jugalah nanti sampai menjadi bahagian daripada tindakanmu, perbuatanmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Jadi maksud musannif, jangan engkau campur urusan dunia di dalam urusan akhiratmu. Kalau kau mau dia jadi kerana Allah, kalau kau mau dia jadi ibadat, nah, kau jangan campurkan dengan dunia. Nah, itulah maksudnya. Apa maksud dunia itu? Kerana makhluk, kerana benda, kerana hal, kerana perkara. Kau jangan campurkan itu. Boleh faham tak? Kerana makhluk, mungkin kerana boyfriend ke, suruh mengaji. Kerana girlfriend suruh mengaji ke, dia itu kerana makhluk. Jadi, dia mengaji, kau belajar itu bukan kerana Allah, kerana kau punya girlfriend paksa saja, misalnya. Betul kan? Nah, mungkin kerana benda. Ada orang yang kau pergi mengaji, nanti dia beli kau handphone baru, mahal-mahal. Dia pun pergi mengaji kerana handphone yang mahal itu. Nah, itu mungkin kerana benda. Jadi dikiaskan. Kan? Mungkin pula kerana hal dan perkara. Kan? Kerana hal. Kau pergi belajar, nanti dapat menikah dengan ustaz. Kau pergi belajar, nanti menikah dengan ustazah. Nah, itu contoh saja Bang Musi. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Betul kan? Nah, jadi disandarkan kepada kerana yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, itulah maksudnya urusan dunia. Yang kita sudah ta'rifkan. Dunia satu istilah. Kemudian apa yang terkait dengan dunia itu, makhluk, benda, hal dan perkara. Selalu kita cakap. Ya? Nah, itulah maksudnya. Jangan ada dalam tindakanmu, dalam perbuatanmu, amalanmu,
sesuatu yang dikeranakan dengan kerana empat itu. Melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Faham kan? Nah, itu baru jadi ibadah. Amal kita jadi ibadah, jadi urusan akhirat kita, bukan lagi dunia kita. Jadi pesan Nabi SAW itu sangat jelaslah. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Urusan akhirat itu adalah ibadah. Tapi kau masukkan urusan dunia. Apa? Untuk supaya orang pandang, untuk supaya orang tengok, supaya orang cakap kau bagus, supaya orang puji-puji sebagainya. Nah, amalan akhirat itu akhirnya bertukar menjadi dunia. Jadi rusak. Jelas ya? Nah, berapa? 6. Dan lagi. Dan jangan kau menyombongkan diri di dalam majlis. Yang ketujuh. Pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz. Jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis. Maknanya, jangan kau menyombongkan diri di depan orang ramai. Majlis itu maksudnya keramaian. Jangan kau menyombong diri di tempat, di keramaian. Macam mana? Kau punya kenduri pun, bukan main. Tapi kau berhutang berbaris. Itu antaranya lah. Kan? Kau buat satu keramaian, kan, supaya orang tengok kau hebat, tapi kau berhutang tengah mati. Nak bagus lagi, hutang pun kau tak bayar. Nah, itu boleh jadi kan? Itu termasuklah maknanya. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis. Jangan sombonglah. Ini kita pun ada seorang anak buah Walid ni pun seorang lagi. Nak menikah, nak isytihar menikah tak boleh. Melainkan kena buat kenduri. Lagi tak buat kenduri, maka dia tidak diisytiharkan sebagai suami isteri. Padahal menikah sudah. Kenduri mau berapa? 15,000. Tak tahulah, dulu 15,000. Dia mungkin lebih sebab kakaknya buat kenduri 20,000. Kakak dia buat kenduri 20,000 kan? Kakak ipar dia buat kenduri 20,000. Bermakna kata dia mesti lebih daripada kakak iparnya. Mau 25,000. Bengkok kawan. Itu contoh lah. Allahu Akbar. Jadi semua termasuk dalam kes yang kita sebut menyombongkan diri saja. Untuk apa? Kalau untuk syariat Allah SWT, memadai sajalah. Kan kau mau berlebih-lebih buat apa? Tapi di sana bukan saja tentang syariat, tapi tentang orang pandang, orang tengok, nanti orang cakap apa-apa. Nah, ini semua asasnya adalah menyombongkan diri. Nanti nak menikah, tak payah buat kenduri besar-besar lah. Ajar, tak payahlah. Sikit-sikit sudahlah. Ikut syariat Allah SWT sudah. Barakah lagi. Kau nak buat kenduri besar juga ajar. Kami tak ada hal. Kalau kau buat kenduri besar, jemput kami makan. Gajah pun kami makan. Harimau pun kami makan. Tapi Bang Musi dia ikut Olik. Dia cakap dia ikut Olik. Olik buat kenduri besar, Alhamdulillah. Buat kenduri kecil pun, Alhamdulillah. Bang Musi tentu dia bagus. Dia setuju saya dengan Olik. Okey. Dan jangan kau menyombongkan diri di majlis. Jadi ayat lanjutnya, nanti orang banyak akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Nanti orang banyak, berarti orang yang terlibat dengan majlis itu akan takut kepadamu. Nah, kenapa tiba-tiba datang takut kepadamu? Nah, mungkin pada masa Nabi SAW, ini adalah orang-orang jahiliah punya mainan, orang-orang jahiliah punya perangai. Pada masa Nabi SAW ya. Dan halnya sama sajalah. Orang jahiliah, dia mau buat sesuatu yang grand, yang besar. Tapi dia memeras orang. Nah, itu salah satu perangainya, sikapnya orang jahiliah. Nah, dia buat grand, begitu grand. Nanti dia pergi kutip. Kau kena bagi duit ini, kau kena bayar ini, kau kena bagi harta kau ini. Nah, begitu caranya. Nah, kan? Macam sekarang orang tak buat macam tu. Ada juga kan? Macam dia orang buat majlis. Bila dijemput saja, kau kena bagi 1,000. Kau kena bagi 500. Kau kena bagi... orang buat macam tu pula. Nah, itu semua gambaran untuk menunjukkan kepada kita
salah satu bentuk kejahatan, keburukan orang-orang jahiliah. Nah, kita jangan buat begitulah. Ya. Kita makan saja apa yang kita ada. Betul? Ya. Kita makan apa yang kita ada. Kita di sini pun buat kenduri macam-macam juga. Kita makan apa yang kita ada saja. Tak adalah kita nak lebih-lebih. Kan? Oi, kami nak makan gajah. Seorang kena, kita pun cari gajah, potong sembelih gajah. Lepas tu kita pergi pau. Itulah, tak mau macam itu. Salah itu. Ya? Itu maksud ya. Boleh jelaskan tadi itu maksud. Nanti orang banyak akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Nah, itu merujuk kepada perangai orang-orang jahiliah pada masa Nabi SAW. Dia orang kalau buat apa-apa memang mau grand. Tapi grand itu dia orang menuntut, memaksa, menzalimi orang lain. Nah, itu yang salah. Okey, mungkin kita tidak ada tentang ini. Tapi grand tetap saja. Berhutang tetap saja. Ada perangai-perangai seperti ini. Ya. Okey. Kemudian katanya, kata Nabi SAW lagi. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang. Ini nombor berapa? Nombor 7, nombor 8. Ini yang ke-8. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Ya. Jangan kita suka menggunakan pendekatan bisik-bisik kepada saudara yang sebelah sedangkan saudara yang lain ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Kenapa? Nah, mungkin yang kita bisik itu benda baik, benda betul. Tetapi fitnahnya. Ya. Nah, kalau kau mau cakap teruslah. Oh, benda ini rahsia. Kalau rahsia, nanti disembang berdua di satu tempat yang lain. Jangan ketika ada orang lain bersama, kau pun bisik-bisik saja. Nah, itu satu kesalahan dari sudut pergaulan. Ya. Tak boleh itu. Nah, itulah maksudnya. Jangan engkau berbisik kepada seorang. Kau bisik kepada seorang yang lain, sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Sedangkan masih ada saudara kita yang di tepi-tepinya. Ya, kalau ada hal peribadi yang mau sembang, sembang di tempat lain, berdua saja. Tidak perlu kita berbisik-bisik ya, ketika itu. Itu pun dilarang oleh baginda Nabi SAW. Itu ada perbincangan yang nanti dalam bab apa boleh tak ingat. Okey. Kemudian katanya lagi. Dan jangan yang ke-9. Dan jangan engkau membesarkan dirimu. Pesanan Nabi yang ke-9. Jangan engkau membesarkan dirimu. Macam mana membesar diri itu kita sebut ujub. Kita belajar daripada penawar Baghaiti dipanggil ujub. Yang maknanya hampir serupa saja. Sombong, besar diri, megah diri dan sebagainya. Ya. Datang daripada satu sifatlah namanya sombong itu kan. Jangan kau membesarkan dirimu. Kan? Pada bila-bila masa pun, pada keadaan apapun, tidak payah kita membesarkan diri. Lawan membesarkan diri apa? Merendah dirilah. Kan? Lebih baik begitu. Walid ada orang tanya, Walid tak tahulah. Padahal kan Walid tidak pernah belajar hal-hal begitu, belajar. Tapi bentuk pertanyaan itu macam mau banding-banding. Walid tidak mau jawab. Tak payahlah. Kita mau buat apa? Kan? Samalah orang jemput Walid untuk program-program dia orang bagi VVIP, bagi duduk di atas. Walid tidak maulah sampai sekarang. Walid tak mau. Buat apa? Kan? Tidak lebih daripada kalau kita baca tentang ini, tidak lebih daripada mau besar diri sajalah. Buat apa? Kad VVIP itu pun ada sekarang. Walid mana letak mana. Dia tahu dia orang bagi kad dengan jemputan. VVIP. Untuk duduk di atas pentas. Program apa? Selawat sunnah apa? Apa tak tahu, tak ingat lah. Banyak kali lah. Tak payahlah. Kalau tak mau macam itu, tak payah. Sebab dia akan menimbulkan ujub. Dia akan menimbulkan rasa besar diri, rasa hebat diri dan sebagainya. Dan itu satu penyakit. Satu penyakit kepada rohaniah kita. Jadi Nabi pesan ya, Nabi berpesan. Dan jangan engkau membesarkan dirimu. Maka akan terputus katanya. Maka akan terputus daripadamu segala kebaikan. Di dunia dan di akhirat. Allah, Masya Allah, bahaya betul. Ya. Membesarkan diri ini bahaya.
Ya, kategori membesarkan diri itu boleh sebut sudah tadi. Dia kategori sombong, kategori... Apa kita belajar itu hari? Ada 3 itu. Sombong pun dia, megah diri pun dia. Ada 3 kan? Nah, Walid pun lupa lah. Tengok baliklah daripada kitab kita. Itu ya. Jadi sebab itulah Nabi mengatakan kita rugi. Dia akan menyebabkan kita putus. Rugilah. Putus di situ maksudnya rugilah. Kan? Maka akan terputus daripadamu segala kebaikan. Berarti putus itu maksudnya rugi. Putus itu maksudnya hilang. Hilang pun boleh juga. Ya. Hilang daripada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa hilang? Rosaklah. Binasalah kebaikan-kebaikan kita itu. Musnahlah kebaikan-kebaikan kita itu. Ya kan? Sesuatu yang datang daripada sombong, itu termasuk hasad dan sebagainya, dia akan memusnahkan kebaikan kita seperti api yang memusnahkan kayu kering. Bakar sampai jadi abu. Sama saja hal ini. Dia akan merosakkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita sampai kosong kita. Sampai zero kita. Ya. Tidak ada apapun kebaikan untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah, rugilah kita, rugi. Okey, kemudian katanya, dan jangan engkau, ada lagi, tadi berapa? 9, ini 10. Dan jangan engkau carikan akan manusia, yakni memecah belah persatuan mereka. Ini satu lagi, jangan engkau carikan manusia. Ya, yakni memecah belah persatuan mereka. Ini pun perbincangannya perlu panjang dan detail juga ini. Nah, kalau mereka itu bermaksiat, semuanya bermaksiat, nah memang kita perlu pecahkan. Kan? Justru yang dimaksudkan jangan engkau carikan atau pecahkan persatuan manusia di sini ialah kesatuan manusia, ialah sekiranya mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan taat saja. Kau mau pecah buat apa? Yang kalau kita mau pecahkan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Nah, ini orang panggil apa ya? Ini dalam teori muamalat Islam pun ada ini. Macam mana kita mau memecahkan kelompok yang bermaksiat kepada Allah SWT. Macam mana kita mau, ada kaedahnya. Ya. Itu dalam fiqh dakwah. Macam itu. Macam kita jugalah. Kita sedang membina orang-orang yang nanti pulang ke kampung memecahkan kebuntuan orang kampung. Macam itulah. Kan? Kalau kita pergi buat di kampung 2-3 hari balik, dia tak pecah. Mereka akan macam itu juga. Betul kan? Nah, kau belajar, kemudian kau pulang mengajar, paling tidak generasi yang belajar daripada kau nanti akan lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Dia akan jadi macam itu. Jadi dengan sendirinya akan pecahlah kebuntuan itu. Dia akan datang, yang akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bulan puasa, semua puasa yang Islamnya. Ya kan? Waktu solat, semua solat yang Islamnya. Kecuali yang tidak boleh solat saja. Baru betul. Faham dia? Macam itu. Faham ya? Ini sekarang kau puasa. Dia tak puasa orang kampung. Islam tu. Namanya Saleh. Namanya Dolah. Namanya... Apa namanya? Macam-macam nama kan Mahal Zarin kan? Tapi dia tak puasa. Kau puasa. Pakcik, ini bulan puasa. Kau lah puasa, dia bilang. Dia cakap macam itu. Aku tak puasa. Nak cakap apa kita? Betul. Tapi 5 tahun akan datang, insya-Allah itu niat kita. 5 tahun akan datang, kita akan memecahkan kebuntuan itu. Kan? Kita akan bagi tahu generasi baru. Kita orang Islam wajib puasa bulan ini. Kita orang Islam wajib solat begini. Masa itu barulah tumbuh generasi yang terbebas daripada belenggu kebuntuan itu. Macam itulah. Dalam Islam, dalam usul, dalam fiqh dakwah memang ada kaedah-kaedah yang kita perlu bawa lah, ya, perlu lakukan. Tak apa, nanti ada kesempatan kita belajar insya-Allah. Okey. Cuma yang 10 ini Nabi pesan jangan engkau carikan, pecahkan kesatuan manusia yang betul, yang benar. Kan? Contohnya pecahkan kesatuan orang surau, pecahkan kesatuan orang masjid. Nah, ini terjadi sebenarnya dalam masyarakat kita.
sangat-sangat terjadi. Contoh terbaru Walid di Masjid Tanduk. Kacau bilau yang tidak jadi jawatan kuasa, kacau jawatan kuasa. Kan? Sampai-sampai semua letak jawatan. Bila semua letak jawatan, program masjid jadi kelang kabut. Tinggal imam seorang saja. Imam pun nak lari tak boleh. Kan? Kalau dia lari lagi kacau bilau habis semua. Apa hal begitu? Jenis macam itu yang salah. Ya. Patutnya masjid, dah ada masjid, jagalah bagi elok masjid. Apa sebab kau nak kritik itu, kau nak kritik ini, kau nak kacau itu, kau nak kacau ini, sebagainya. Tapi namanya manusia, Nabi SAW menyebutnya di dalam hadis, sesungguhnya memang ada. Sesungguhnya memang wujud manusia-manusia seperti itu. Faham ya? Buat kacau saja. Okey. Maka kata Nabi SAW sebagai akhirnya, maka akan mencari akan dikau. Kalau kita buat macam itu, berperangai macam itu, maka akan mencari, mengoyak, memecahkan akan dikau. Akan dikau berarti kita di situ oleh anjing-anjing api neraka. Pada hari kiamat nanti, Masya Allah, na'udzubillah. Walid pun tidak tahulah ada hadis yang menyebut tentang seksaan, tentang azab api neraka, ya, yang menyebutnya salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyeksa, salah satunya anjing, selain daripada ular dan sebagainya. Ya, pernah dengar hadisnya ya? Hadis berkaitan dengan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang tugasnya nanti untuk menyiksa hamba-hamba yang berdosa. Untuk menyiksa pendosa-pendosa itu. Antaranya adalah ular. Allah menciptakan ular. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selain daripadanya, kita pun dengar hadis ini, anjing-anjing. Ya kan? Untuk menyiksa. Mungkin Allah maha hebat. Allah boleh menciptakan lebih dahsyat daripada itu. Kita tahu anjing, kita tahu ular, kita tahu harimau, kita tahu singa, kita tahu. Allah boleh menciptakan sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Bahkan maha dahsyat untuk mengazab hamba-hambanya. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nabi membaca firman ini ya. Dalam hadisnya, redaksi hadisnya, Nabi membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nasyitati nashta. Was-sabihati sabha ila akhir ayat. Surah An-Nazi'at. Ini ayat 2. Wan-nazi'at. Macam mana bunyi ayatnya? Tak ingat. Maksudnya, demi yang mencari akan carikan. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala beraksam, bersumpah. Ya. Bersumpah apa? Bersumpah bahawa Allah mewujudkan makhluk yang akan tugasnya nanti akan mencarikan, mengoyak-ngoyak tubuh sang pendosa di hari akhirat kelak. Allah, Masya Allah. Itu termaktub dalam surah An-Nazi'at ayat 2. Allah berkuasa untuk menjadikan apapun. Kalau yang mati itu boleh dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidup boleh dimatikan oleh Allah SWT. Jadi apa pelik untuk Allah mewujudkan makhluk-makhluk yang boleh mencari-cari, mengoyak-ngoyak tubuh manusia. Allah jadikan cacing saja di dalam tanah itu. Jadikan cacing dan ulat saja untuk mengoyak tubuh kita di dalam tanah, di dalam kubur. Betul tak? Subhanallah. Lanjut. Kemudian kata Nabi SAW, apakah engkau ketahui wahai Muaz? Apakah, Rasulullah ya, sampai di sini Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Muaz. Apakah engkau tahu wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu? Apakah engkau tahu wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu? Maksudnya, siapakah mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk mencari, mengoyak itu? Muaz bertanya. Muaz yang bertanya. Bukan. Rasulullah bertanya begitu. Kemudian Muaz bertanya kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Artinya Rasulullah tanya kepada Muaz. Muaz bertanya balik kepada Nabi SAW. Siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab. Baginda Nabi menjawab.
itulah anjing-anjing garang yang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang mencarikan itu ialah anjing-anjing yang diciptakan oleh Allah di dalam neraka. Ya, anjing-anjing garang yang diciptakan oleh Allah di dalam api neraka sebagai penyiksa begitu, yang akan mencarikan daging-daging hamba-hamba Allah yang berdosa, ya, hingga sampai ke tulangnya. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sebabnya kenapa Sayyidina Muaz menangis, ya. Muaz bertanya, Sayyidina Muaz bin Jabal pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang kau sebutkan tadi?" Ada 10 perkara, ya. Siapakah orang yang mampu melaksanakan, ya, segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Nah, kita faktakan ada 10 perkara. Campur satu jadi 11. Ikut Nabi. Ya. Tapi ikut Nabi itu satu hal. Yang Nabi pesan, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, itu yang paling penting. Ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Sayyidina Muaz bertanya kepada Rasulullah. Dan siapakah yang akan selamat dari seksaan itu? Nah, melanjutkan persoalannya. Siapakah yang akan selamat dari seksaan itu? Satu, siapa yang mampu melaksanakan? Kedua, siapa yang selamat daripada seksaan itu? Tanya kepada baginda Nabi SAW. Nah, dan baginda Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya, kata baginda Nabi, untuk melaksanakan dan untuk selamat daripada seksaan yang sangat menggurunkan itu, kata Nabi, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sana ialah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Persoalannya di sana, siapa? Kita mau menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab para ulama hadis, adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai hubungan baik dengan agama, dan mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan itu diberikan oleh, ya, kebanyakan ulama lah ketika mereka membincangkan hadis-hadis ini. Jadi, orang yang akan selamat, orang yang mampu melaksanakan apa yang disebutkan oleh Nabi, dan orang yang akan selamat daripada seksaan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, perintah agama. Nah, berarti ada orang yang dipermudahkan, ada orang yang dipayahkan, gitu kan? Nah, yang dipermudahkan itu siapa? Yang dipermudahkan itu ialah orang yang memikirkan hubungan dengan Allah, orang yang memikirkan hubungan dengan agama, orang yang memikirkan hubungan dengan sesama makhluk. Nah, kita gunakan istilah orang yang memikirkan. Kenapa? Karena memikirkan itu adalah punca kepada melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tidak ada fikir. Ya, ada orang yang tidak ada fikir. Ketika tidak ada fikir, maka mereka tidak melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selesai. Kemudian, lalu Khalid bin Ma'dan berkata, kemudian Khalid bin Ma'dan yang mendengar daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Khalid bin Ma'dan ini mendengar daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal itu mendengar daripada Nabi SAW. Kemudian Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran, ya, daripada Sayyidina Muaz. Khalid bin Ma'dan mengatakan bahawa selepas daripada mendengar hadis daripada baginda Nabi ini, ternyata Sayyidina Muaz bin Jabal terlebih banyak membaca Al-Quran. Berarti dia selalu membaca Al-Quran sebagai ibadahnya, ya, sebagai amal baiknya. Ya. Kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Kerana apa? Kerana Sayyidina Muaz bin Jabal begitu faham dia
terhadap hadis yang besar ini. Hadis yang besar lah. Kenapa disebut hadis yang besar? Kerana hadis ini mempunyai pengajaran yang menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Nah, kerana itu disebut sebagai hadis yang besar ini. Ya, kemudian nota kaki 10, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dengan nama Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan riwayat Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Lihat Takhrij Al-Iraqi dalam Ihya Ulumuddin. Nah, hal ini dibincangkan juga dalam Ihya Ulumuddin. Kurang-kurangnya ada 3 kitab. Az-Zuhud, Al-Mawdu'at, 3 kitab. Yang ketiganya Ihya Ulumuddin. Ya, berkaitan dengan hadis ini. Nah, langsung tidak langsung menggambarkan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis yang ditakhrijkan dan dibincangkan secara menyeluruh oleh para ulama kita. Nah, jadi kita pun perlu ambil berat lah, ambil faham lah. Ya. Kalau sudah ulama ambil hadis ini membincangkan secara menyeluruh, secara panjang lebar, nanti mereka mensyarahkannya, kemudian mereka mendukungkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain dan sebagainya. Nah, menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis yang penting, ya, untuk dijadikan sebagai panduan, untuk dijadikan sebagai pedoman, ya, dalam hidup kita. Jadi musannif kemudiannya berkata, maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini. Jadi kita renungkan baik-baik. Nah, renungkan ini sama saja dengan muhasabah yang kita bincang kemarin. Ya, kita kena muhasabah baik-baik, perhatikan baik-baik hadis ini satu persatu. Nawalid fakta kan sudah sampai 10. Ini membantu kita untuk memahami hadis. Ya, hendaklah engkau renungkan ai muhasabah baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini. Perkara, berapa perkara? 10 atau 11 perkara. Betul? Itu sebabnya, itu caranya. Belajar takhrij dan belajar memfaktakan. Kamu orang kan sampai, ya. Sekarang kita cuma sampai 2 orang saja. Sampai ke posisi memfaktakan, mencari logik dan rasional. Menyempurnakan pemikiran ilmiah. Ada 2 orang saja. Kamu orang kan sampai di sana lah. Cuma sebelum sampai ke fasa kedua, fakta, logik dan rasional, kamu orang perlu menyempurnakan fasa yang pertama. Fasa yang pertama sekali maklumat, yang keduanya kreatif, yang ketiganya kritis. Ya, nah mesti berlaku itu. Faham ajar, ya? Okey, jadi batah balik kata musannif, maka hendaklah engkau renungkan baik-baik. Jangan kita remehkan hadis ini, jangan kita biarkan tidak memberi manfaat kepada kita, ya. Perkara yang terkandung dalam hadis ini katanya, wahai orang yang gemar kepada ilmu, wahai orang yang gemar ai yang suka. Gemar ai suka, ya. Orang yang gemar ai suka kepada ilmu pengetahuan. Nah, sesungguhnya kita ini perlu gemar, perlu sukalah kepada ilmu pengetahuan. Kita janganlah menjadi orang-orang nifaq yang mereka salah satunya ialah tidak suka kepada ilmu pengetahuan. Allah menyukai ilmu pengetahuan, justru memerintahkan kita supaya berilmu. Nabi menyukai ilmu pengetahuan, justru memerintahkan kita supaya berilmu. Ya kan? Logik dan rasionalnya, kita perlu ada ilmu pengetahuan untuk membaikkan kehidupan kita. Betul? Nah, jika tidak, macam kita belajar sudah. Kita belajar daripada mana? Kita belajar daripada Minhajul Abidin. Awarid ilmu itu. Ya? Jika tidak ada ilmu, salah saja. Ibadah salah, akidah salah, ibadah salah, adab pun salah. Kan? Bila salah ketiga-tiganya, berarti salahlah agama yang kita bawa dalam diri kita. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Okey? Jadi, pesan musannif, wahai orang yang gemar, ai suka kepada ilmu pengetahuan. Maksudnya, kita yang suka kepada ilmu pengetahuan, perlu melihat hadis ini sebaik mungkin. Ya, perlu melihat hadis ini sebaik mungkin supaya kita mendapat manfaat daripada pengajaran daripada hadis tersebut. Ya, dengan izin Allah, dengan limpah rahmat Allah SWT. Okey? Dan kita akan sambung. Dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat
di dalam hati adalah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan. Itu kita akan bincang kemudian. Semaqal wallahu alam. Okey, ada soalan yang perlu dijawabkah? Sila Makcik, sila. Okey. Dia sebenarnya kita tidak boleh menjadikan apa yang berlaku pada fasa Nabi sebagai hukum yang kita boleh tatbik sendiri, tak boleh. Sebab itu kita kena merujuk kepada ulama. Jadi hadis yang terkait pada fasa Nabi itu adalah berkaitan dengan golongan munafik. Maksudnya fokus Nabi SAW tu adalah untuk menunjukkan golongan munafik ini dia tak mau main masjid. Dia nak menunjukkan yang tu. Kan? Jadi mai kepada masa Imam Syafi'i dia berbincang secara hukum. Kan? Jadi bila dia berbincang secara hukum, maka Imam Syafi'i tetap menghukumkan sunat saja. Sunat berjemaah dan sebagainya. Kan? Alasan Imam Syafi'i sebab ada sahabat yang banyaklah alasan tu. Ada sahabat yang memang tak sempat pergi masjid pun. Memang keadaan masa tu dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i berdasarkan kepada fakta-fakta tu menghukumkan sunat berjamaah dengan kebajikan, dengan pahala seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Tidak dinafikan. Ya. Tapi tidaklah hak Nabi perintah bakar rumah dan sebagainya itu menjadi punca kepada hukum tersebut. Macam tu maksudnya. Kan? Jadi bila diteliti pasal apa zaman Rasulullah mengungkapkan hal ini? Rupa-rupanya pada masa itu munafik. Turun ayat munafik. Kalau ikut asbabul wurud, ada ayat yang turun kepada Nabi SAW. Ayat itu menegur golongan munafik. Antara sebab Allah nak bagi kenal kat Nabi SAW, golongan munafik ni begini, Allah sebut perangai mereka dalam Al-Quran. Salah satunya, mereka malas sangat nak buat ibadat semayang ni. Salah satu. Qawmu kusala, Allah tak sebut dalam Quran. Salah satunya. Dan yang selebihnya adalah mereka ni kalau boleh tak mau main masjid lah. Kan? Jadi itulah sebabnya baginda Nabi mengungkapkan hadis tersebut. Jadi hadis itu bukanlah hukum. Ya, pada sisi ulama fiqh, khususnya Imam Syafi'i, dia bukan hukum. Dia cuma hadis untuk mengingatkan. Dia panggil gitu. Ya, dia punya klasifikasi dia adalah hadis-hadis tazkirah dipanggil. Dia ada hadis fadail, dia ada hadis tazkirah, dia ada hadis ahkam. Macam itulah dalam ulumul hadis. Boleh clear tak macam tu? Okey, alhamdulillah. Jangan kita pergi bekak umur orang pula. Sayyidina Umar lagi dahsyat. Sayyidina Umar bakar orang terus. Kan? Sayyidina Umar pernah memerintahkan Khalid bin Walid. Dia kata di penjuru sana ada satu rumah. Tak pernah aku nampak dia di masjid ni. Lepas tu, wahai Umar nak buat macam mana? Hampir bakar dia tu. Khalid bin Walid dia keluar nak pergi bakar kawan tu. Berjumpa dengan sahabat Nabi, nama apa? Ubaidah ibn Jarrah kalau tak salah. Ubaidah ibn Jarrah ke Juraih something nama tu. Hoi, jangan buat macam tu, jangan. Kawan tu lah bagi counter dia balik kan. Barulah Khalid pergi berjumpa balik dengan Sayyidina Umar. Takkan kita nak pergi bakar kot? Tak ada lah yang hang pergi pula nak pergi bakar apa? Dia hang suruh. Taklah aku cakap tadi pasal aku kram ni dah. Nampak lah kan. Pertimbangan ilmiah itulah yang menjadi perbincangan dalam fiqh. Macam tu. Dia Umar kan. Dia silap sikit nak pancung. Karakter dia tu macam tu. Tapi tidaklah bermakna dia nak memancung. Pongweh dia tu. Cengeng Sayyidina Umar tu. Macam tu. Boleh clear macam mana? Okey, alhamdulillah. Lain ada soalan? Ada soalan Madrin? Madrin pun kena steady dah. Pamusi pun kena steady dah. Standby untuk masuk ke fasa kita.
kritis dan kreatif. Dia tak boleh jam begitu dah. Kan? Kita tak tahu enjin rosak apa. Duk bunyi krok-krak, 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 krok-krak. Rosak apa tak tahu. Sebab kan tak cakap. Bila bercakap baru kita tahu. Tang ni tak clear. Tang ni tak jelas. Tang tu tak faham. Dia kena macam tu. Okey? Ya, sila. Pada hakikatnya dia tak ada beza apa pun. Ilmu hikmah baik, ilmu laduni baik, ilmu hakikat baik, ilmu makrifat baik, dia tak ada beza apa pun. Dia berpunca daripada hulu yang satu. Hulunya adalah ilmu tasawuf. Hulunya adalah ilmu kerohanian. Maksudnya macam itulah. Cuma perkembangan dia itu sampai di satu peringkat, orang ni menguasai yang ni. Orang ni menguasai yang ni. Ketika dia menguasai makrifah, artinya dia faham sungguh Allah SWT dan sebagainya, maka dia menyebut itu makrifah. Yang kawan ni pula, dia tak ikut tu. Dia faham mukjizat ayat-ayat Al-Quran ni ternyata boleh membantu menyelesaikan masalah ni, masalah itu. Dia pergi ikut ilmu hikmah. Itu saja puncak dia. Kan? Jadi sampai-sampai orang yang macam ni, dia menyebut ilmu hikmah. Orang yang macam ni, dia sebut ilmu makrifah. Orang macam ni pula, dia sebut ilmu hakikat. Macam-macam bentuk sebutan. Yang pada dasarnya, sama aja. Pada dasarnya, semua tu menjurus kepada kerohanian. Itu saja. Jadi kadang-kadang, bunyi itu macam dahsyat ilmu hakikat. Dan ada juga orang yang, dia bukan sampai kepada hakikat tu, tapi dia punya sembang dia tu yang menyebabkan benda tu jadi macam sesuatu yang unik lah kan. Apa macam-macam tak? So, perangai kita berjumpa orang sembang syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dia bukan tahu pun, bukan dia mendalami pun, dia cuma dengar-dengar macam tu. Tapi dia punya sembang dia, dengar dahsyat. Bila kita tanya balik, dia pun tak tahu. Itu ya, kan? Konsep tu lah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, Wali tanya soalan yang sangat baik tu. Soalan-soalan yang orang kata apa, mengembangkan maklumat kita berkaitan dengan ilmu. Jadi ilmu hikmat pun samalah. Ilmu hikmat tu berdiri di atas mukjizatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kemudian ilmu apa tadi kata? Ilmu hakikat. Ilmu hakikat tu dia berdiri di atas hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Macam tu saja. Tapi bila sampai di satu peringkat, idea-idea itu dilontarkan ke tengah masyarakat, masyarakat yang berbeza. Hak ni dia pandai, hak ni dia tak tipa, jadi kacau bilau. Tugas kita ahli ilmu ni, bawa balik benda tu himpun, sebenarnya dia main daripada muara ni ya. Bukan muara, dia panggil hulu. Dia main daripada hulu ni, mengalirnya tu bercabang. Begitu. InsyaAllah boleh faham aja no? Alhamdulillah. Baik. Ya, terus. Orang kafir. Ada pendapat mengatakan orang kafir ni tak terlibat langsung. Kafir adalah kafir. Tak ada cerita amalan dia dibawa. Sebab itulah mustahaknya. Kenapa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mustahak. Dibincangkan oleh para ulama. Karena itulah kuncinya kepada akidah, kuncinya kepada ibadah, kuncinya kepada adab, yang nantinya para malaikat akan membawanya untuk dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya? Nah, kalau kita faham begitu, berarti orang-orang yang tidak mengucapkan dua kalimah syahadah, dia tidak ada kuncinya. Berarti malaikat tidak akan membawanya. Live macam tu, tinggal macam tu sajalah pemahaman kita. Faham ya? Nah, Allahu a'lam. Itu adalah memang ada perbincangan pun. Cuma kita lah tak sempat nak bincang sampai ke situ. Tapi kau tanya bagus. Pentingnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Okey. Lain. Terus. Tanya terus ajar. Tak dengar ajar. Jangan nak beli mikrofon satu lagi. Bagi mereka tanya, bagi boleh bertanya. Belajar bertanya. Tak kira Abang Musi ke, Azrin ke, semua kena tanya. Macam mana? Kenapa sifat apa? Sifat malas.
Kenapa sifat malas tak boleh ada dalam diri kita? Kalau ada sifat malas dalam diri kita, kita nak buat apa? Nak makan malas. Dia makan tak pernah malas, tidur tak pernah malas, malas nak mengaji, betul? Sifat malas ini dia akan ada dalam diri kita terkait dengan hal-hal yang baik, betul tak? Jadi hal-hal yang baik dia nak bermalas. Hal-hal yang tak baik dia nak rajin. Sebab itu tak boleh ada sifat malas. Kalau ada malas untuk buat yang tak baik, ya itu bagus. Faham? Malas untuk nak tidur, bagus. Malas untuk nak makan, bagus. Sebenarnya, slim kita. Betul? Tapi makan tak pernah malas, tidur tak pernah malas. Yang malas, nak mengaji, nak menulis, nak buat tugasan, tu malas, tak boleh. Faham ya? Jadi kita bukanlah memandang malas itu sebagai sesuatu yang negatif mutlak. Sesuatu yang mutlak kita kena buang, bukan. Malas itu adalah satu sifat yang dibolehkan kepada satu hal dan tidak dibolehkan kepada satu hal. Faham tak? Jadi malas tak boleh kepada hal yang baik. Kita bagi contoh pemahaman ya. Perbincangan Hajar ialah berkaitan dengan sifat malas. Okey, malas. Malas ini untuk hal baik. Untuk hal yang tak baik. Jadi malas untuk hal baik. Bagus tak bagus? Tak bagus. Malas untuk hal yang tak baik. Bagus. Faham tak maksudnya? Jadi malas ini satu sifat yang boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Betul? Faham tak je? Jadi macam contoh, boleh sebutkan jadi contoh. Malas kepada hal yang baik. Malas nak belajar, malas nak buat tugasan, malas nak buat malas. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ya? Tapi kalau dia malas kepada hal yang tak baik. Hal tak baik itu apa? Tidur banyak-banyak. Kan? Dia malas kepada hal-hal macam tu. Itu baguslah. Betul? Macam itu. Jadi balik kepada persoalan Hajar tadi. Kenapa sifat malas tak boleh ada dalam diri? Walid rasa tidak ada perbincangan kenapa sifat malas tak boleh ada dalam diri. Tak ada perbincangan. Yang ada ialah kita tidak boleh malas untuk hal yang baik. Ini bentuk perbincangan yang ada. Faham ya? Begitu. Jelas? Walid kalau hal yang tak baik pun banyak. Walid belajarlah untuk malas untuk buat hal yang tak baik. Bukan setakat tak baik. Hal-hal lara, hal-hal yang sia-sia. Kita kena malas untuk melakukannya. Kenapa? Supaya kita boleh berubah untuk melakukan hal-hal yang baik. Betul? Itulah. Jelas ya? Ini bagus. Soalan aja tu bagus. Membina pemikiran. Walid tahulah siapa yang membina pemikiran, siapa yang perlu macam mana. Walid tahulah benda tu. Okey? Bertanya. Esok tanya lagi 3 soalan lagi. Boleh? Semua cari 3 soalan tanya. Nadia pun kena tanya 3 soalan tu. Cari macam mana pun. Belacan nak buat macam mana Walid? Itu pun boleh jawab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfirullahaladzim. Dia panggil apa ya? Dia panggil sifat yang ada imbal balas.